Betapa cantiknya air pancut coklat. Saya ingin mencubanya. Tetapi pertama, mari kita tambah Skittles ke dalamnya. Saya ada sedikit bahagian yang comel. Oh, bagaimana dengan kamu semua? Wah, ia adalah air pancut coklat biasa dan baldi gula-gula Skittles biasa. Ia sangat keren. Saya tak boleh percaya mata saya. Wah! Wah, lihatlah itu. Saya ada air pancut yang besar dan sebaldi besar gula-gula. Saya bernasib baik kali ini. Wah, Amber, awak ada air pancut yang sangat kecil. Baiklah, berhenti ketawa. Biar saya mulakan. Mari coba Skittles. Wah, sedapnya. Dan bagaimana jika Anda celup Skittles dalam coklat? Ya, Emma, saya mau lebih. Sangat sedap. Tunggu, saya ada idea. Bagaimana jika saya celup Skittles dalam coklat? Tetapi banyak kali. Dan dengan cara ini, saya akan dapat bulatan besar coklat. Lihat sahaja itu. Wah! Itu adalah ide yang cemerlang dari saya. Sangat sedap. Oh, saya tak boleh berhenti. Itu sahaja. Saya sudah selesai. Kawan-kawan, apa yang kamu lakukan? Adakah kamu mengambil gambar? Ya, saya lakukan. Awak makan dengan kelakar. Lihat, itu mengarut. Itu langsung tidak kelakar. Berikan kepada saya. Giliran kamu untuk makan. Baiklah, baik. Ini saya Durden. Pertama, kita tuangkan Skittles di atas meja. Sekarang kita akan susun mengikut warna. Ini akan menjadi sangat mudah. Sampai bersedia Dennis Grace, Deoku Milk Pranti, dan ambil spas Skittles. And that, I ada vice Skittles yang lebih besar. Hot kan? Saya kira kedai sambil lidi. Begitu sahaja. Dan celupkan dalam air pancut coklat. Saya perlu melakukannya supaya semua coklat menutupi semua Skittles. Sekarang saya boleh coba. Sangat sedap. Hey, boleh saya coba, Sam? Tolong. Sudah tentu tidak. Itu lagi belakang. Yuk, kita harus pakai New York sendiri. Hai, Sri, kirim titi tamai, rakyat crank tawag, prong silistain Sri, at Tabasco, stir pancut coklat kainin, urbi harap tungkamuan berin sa zao itu. Baiklah. Satu lagi lapisan coklat. Sekarang dia akan meletup. Sedap sekali. Kenapa mulut saya terasa terbakar? Oh, tidak. Tolong! Seseorang tolong! Sila! Oh, mimpi ngeri. Apa yang berlaku? Adakah itu awak, Amber? Tidak, bukan saya sama sekali. Tahu rasa itu awak. Sekarang giliran saya, kawan-kawan. Biar saya tuangkan semua Skittles ke dalam air pancut. Ya, ini akan jadi sangat lazat. Oh, cantiknya. Sekarang saya boleh ambil sudu besar dan makan coklat ini seolah-olah ia sup. Sedap, sedap. Sangat lazat. Kenapa tiada siapa beritahu saya bahawa ia begitu sedap? Britney, boleh kami cuba? Tolong. Sudah tentu. Mari. Itu akan cukup untuk semua orang. Terima kasih, Britney. Ia sangat lazat. Saya suka manisan. Ya, bagus. Ini pencuci mulut terbaik yang pernah saya makan. Oh, apa yang sedang berlaku? Kenapa air pancut ada kilauan? Oh, ada sesuatu yang tak kena di sini. Dia akan meletup. Semua coklat terpercik. Itu sudah cukup. Bagaimana saya boleh matikannya? Saya tak tahu. Saya pun tidak.
Sekarang kita diliputi coklat dari kepala hingga kaki. Itu kelakar. Sa pergan gaya Pringles. Anang gracias unar yung amun now is raised for us. Dan saya tidak bernasib baik. Saya mempunyai package yang biasa. Oh, tidak. Kenapa? Saya ada sebungkus besar Pringles. Mimpi ngeri, bukan lagi. Oh, saya akan terbakar semasa makan ini. Kamu mulakan, Sam. Baiklah, biar saya buka dan tuangkan ke atas lidah saya. Setakat ini, ia baik-baik saja. Tidak pedas langsung. Sebenarnya agak sedap. Saya sudah mulai rasa kesannya. Betapa mengerikan. Saya akan meletup. Oh, sekurang-kurangnya saya akan makan lilin. Oh, bagaimana kamu tahu hari ini hari jadi saya? Terima kasih, Sam. Oh, berikan saya kicauan ini. Saya nak buat permintaan. Saya mahu Coca-Cola. Oh, wah, hebat. Permintaan saya jadi kenyataan. Kawan-kawan, lihat. Baiklah, sekarang mari makan kerepek. Ayo. Saya tidak mahu itu langsung. Mereka sangat pedas dan saya ada banyak. Oh, baiklah. Mereka agak sedap tetapi juga sangat pedas. Saya perlu makan semuanya dengan lebih cepat supaya saya tidak perasan. Baiklah, tinggal beberapa serbuk sahaja. Oh, itu sahaja. Saya berjaya. Sekarang mari kita tunggu. Oh, pedas. Oh, saya ada cola. Saya boleh basuh dengan itu. Oh, tidak. Ia terciprat kemana-mana. Saya perlukan sekarang. Oh, ya. Itu jauh lebih baik. Oh, ya. Oh, Coca-Cola membantu. Kawan-kawan, Anda boleh keluar. Saya sudah selesai. Kerja yang bagus. Sekarang giliran kamu, Britney. Betul ke? Saya memang tak mau. Walaupun... Baiklah, mari kita cuba. Buka balang dan makan kerepek. Tetapi saya perlu teruskan. Di mana saya? Adakah ini syurga? Apa yang sedang berlaku? Hey, Britney, bangun. Ayo, bangun. Saya bersama kamu semua. Oh, tak apa. Terima kasih kerana menarik saya keluar. Itu tepat pada masanya. Oh. Wah. Adakah ia mie getah? Hebat. Saya suka itu. Saya ada bahagian yang biasa, bagus. Tapi lihat bahagian Amber. Wah, saya akan makan bahagian besar itu sekarang. Ia sangat menakjubkan. Tapi kita akan mulakan dengan Sam. Mari, makan mie Anda. Kami akan tunggu. Baik ya. Saya boleh tuangkan semuanya terus ke dalam mulut saya. Ya sedap. Saya suka. Saya boleh tiup balon. Tunggu dan lihat. Hebat kan? Adakah ia sudah kosong? Baiklah. Aduh! Oh, maaf Britney. Kamu boleh makan mie kamu sekarang. Baiklah. Mari kita cuba. Betapa sedapnya. Saya suka. Hebat! Saya suka mie dan gula-gula getah. Oh, ya. Semuanya bersama-sama sangat hebat. Dan saya tahu bagaimana untuk mencuri mie Britney. Kita potong di sini dan curi. Hebat. Itu semudah pai. Sedap. Baiklah. Tunggu. Di mana baki mie saya? Sam, Adakah kamu mencuri mie saya? Ini dia. Ia kosong. Kawan jenis apa awak selepas itu? Baiklah, saya ada sesuatu untuk awak sekarang. Ini dia, hadiah daripada saya. Hadiah? Komel, terima kasih. Tetapi inilah helahnya. Saya diliputi dengan gula-gula getah. Betul-betul mimpi ngeri. Kenapa awak ketawa? Saya okey. Ayo, Amber, teruskan. Mula. Baiklah, mari kita lakukan.
Saya ada banyak mie. Saya akan makan dengan tangan saya. Oh, hebat. Bagaimana saya boleh makan secepat mungkin? Saya perlukan kelajuan. Oh, saya terliur. Ya, saya rasa saya ada idea. Saya betul-betul mahu buat balon. Saya rasa ia terlalu besar. Anak, kau kasihnya ke sini. Saya tahu semakhluk asing wujud, tetapi sekarang saya akan terbang turun. Saya jatuh. Oh, kawan-kawan. Adakah kamu percaya saya? Saya diserang oleh UFO. Ya, betul. Kami percaya kamu, sayang. Adakah anda suka video kami? Tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.